Dimeriahkan dengan alunan muzik, kepelbagaian pakaian gaya jalanan serta jualan barangan terpakai, beginilah suasananya apabila golongan muda berkumpul pada hujung minggu bagi mengekspresikan minat fashion mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amira melaporkan secara langsung di Astral Cafe Cyberjaya yang berlangsungnya Astral Market. Jadi, barangan terpakai, baju terpakai bukanlah kini benda yang remeh tetapi menjadi salah satu gaya hidup lestari bagi generasi sekarang. Di belakang saya kita boleh nampak beberapa penjual barangan terpakai seperti kasut, baju serta aksesori, dan ada juga barangan jenama lokal yang kini berjalan dengan meriahnya. Jadi jika anda ingin tahu dengan lebih lanjut, mari ikuti saya. Penganjuran Astral Market 1.0 bukan sekadar tempat berkumpul semata-mata. Hasrat utama penganjur adalah untuk menyediakan ruang niaga bagi usahawan kecil di samping mengeratkan hubungan komuniti. So kita saja throw satu event yang boleh mengakrabkan lagi silaturahim di antara kawan-kawan dan juga owner-owner brand dekat Malaysia ni yang maybe diorang tak ada tapak nak berniaga, so kita readykan satu platform yang boleh membantu diorang semua untuk menjana income lebih. Expectation saya rasa saya dah capai, which is saya nak crowd datang dan juga networking with each other. And Alhamdulillah hari ni kita boleh tengok banyak gila founder-founder brand turun dan berborak sesama brand-brand lain, dan juga walaupun komuniti-komuniti yang kita tak kenal pun kita just borak, tegur dari mana, buat apa, dia cakap dia pun ada business lain apa semua. So it's good for me untuk dapat tahu orang-orang lain punya news dan juga perkembangan hidup. So that's what yang saya target lah pun, sebab we gonna bring the crowd and we gonna readykan platform for you guys. You guys just niaga dan make sure bersungguh-sungguh saja. Sambutan yang memberangsangkan, Fatin Afifah turut turun padang bagi menjual sendiri koleksi pakaian peribadi beliau. I think the crowd is actually very very good sebab kita tak ada promote macam kalau ikutkan kita tengok tak ada promotion yang banyak pun, tapi orang beratur datang. And so far I pun tak promote, I just bagi tahu I'm here today and ada orang datang beli, alhamdulillah. Very good crowd. Selain merapatkan hubungan komuniti, tapak jualan ini bertindak sebagai serampang dua mata dalam membantu peniaga tempatan meluaskan rangkaian perniagaan dan mencapai kumpulan pembeli yang lebih unik. So ini kali pertama kita ada dalam masyarakat yang orang kata muda dan juga vibrant. So alhamdulillah sambutan luar biasa. Kita cuba bawa konsep thrift juga dalam penjualan kita. So kita buat boleh nego. Tapi sekarang culture dia suka beli barang yang terpakai. Janji basuh kat Dobi sekali okey kan. So culture dia dah berubah. Kita pun nak belajar culture. Secara keseluruhannya, acara seperti Astral Market 1.0 ini bukan sahaja memberi pilihan hiburan baharu untuk anak muda, malah menjadi platform terbaik untuk peniaga tempatan mencari pelanggan baru. Sokongan kuat daripada orang ramai dan kehadiran golongan artis membuktikan bahawa produk buatan tempatan sebenarnya mampu pergi lebih jauh jika terus diberi peluang. Saya Nur Amira melaporkan untuk Nadi Bangi.